Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Wan Nur Aisyah binti Wan Muhammad Razifuddin daripada kelas 4 Alif. Rumah Tanpa Mama yang diterbitkan oleh Komika. Rumah Tanpa Mama memaparkan situasi kanak-kanak yang menguasai rumah tanpa ada ibu yang mengawal segalanya. Seketika terasa bahagia sangat apabila tiada mama, maka bolehlah makan segala jenis aiskrim tanpa batasan. Tidak perlu jaga kebersihan, boleh bermain segala permainan, tidak perlu risau rumah bersifah dan siap boleh ajak kawan-kawan. Namun, tiba-tiba satu insiden berlaku buatkan kanak-kanak ini menyedari betapa ibu itu memberi nasihat kerana sayang. Ibu menekankan disiplin kerana mahu seseorang anak itu dapat menjadi orang yang berdikari pada masa hadapan. Buku ini amat bersesuaian dibaca oleh anak-anak agar lebih menghargai ibu sendiri. Pengajaran kisah Rumah Tanpa Mama ialah mama, ibu, emak, umi, apa saja gelaran yang digunakan. Mereka tetap wanita yang paling penting di dalam hidup ini. Jika dipanggil dan disuruh, buatlah segera. Jika dimarah, ketahuilah bahawa marah seorang ibu itu adalah kerana dia menyayangi anaknya. Segala perintah itu diberikan agar seseorang anak dapat berdikari dan berdisiplin pada masa akan datang. Mengandung selama 9 bulan, menahan kesakitan ketika melahirkan, kemudian menyusu dan membesarkan, menjaga makan pakai dan segala aspek keselamatan. Mama sentiasa ada buat kita, tanpanya percayalah hidup akan tiada makna dan hilanglah bahagia. Dengan membaca buku ini, adik-adik akan dapat pertama, menghargai jasa ibu dan mengenang kembali segala kesusahan dan kesukaran seorang ibu dalam membesarkan anak-anaknya. Kedua, kita juga mendapat menyedari tanggungjawab untuk sentiasa amalkan nasihat ibu walaupun ketika berjauhan. Ini kerana setiap pesanannya adalah pegangan hidup yang perlu dijadikan pedoman. Ibu adalah tiket ke syurga. Sayangi, patuhi dan hargai ibu anda, pasti bahagia dan berjaya. Sekian, terima kasih.